Alright guys, Carezria Pioneer DHP 610. Okay, DHP 620, sorry, P620. So ni kalau model P ni model lama tak silap lah, P620. So kita tengok dia punya ni dulu lah, demo dia. So yang ni CD FM Japan. So dia ada USB kat sini lah. Dia bagi hijack pun sekali, ada dua. Okay, USB. Skrin dia nampak macam ada line putih tu turun bawah. Tapi dia, kalau kita tengok real, dia memang tak ada dia clear je. Kalau kita rakam telefon, dia memang akan ada lah benda tu. So ni semua dia punya function lah, demo visual dia, grafik dia. Kita boleh setting grafik dia. Belakang boleh masuk amplifier lagi ada dua tempat lagi. Output ada dua tempat. Boleh masuk dua amplifier lah, subwoofer ke apa. Subwoofer ke 4 channel ke. So ni punya sound effect dia yang tadi Okay, open. So CD jalan lah. Kita equalizer dia. Sini setting. Okay. Sorry, ni yang tadi. Ni audio. Dia punya ni. Okay, boleh tambah 4 sini. Off. Okay guys, so ni entertainment yang dia punya visual dia. Okay.
Kalau nak setting just tekan tengah je lah. Okay. So AUX ni ada wire kat sini ni, wire AUX ni, hijack pun. So USB kat sini. Okay. Wire belakang ni boleh buka kalau tak nak pakai. Ni untuk USB. So ni dia terus ada tambahan sekali, wire hijack pun ada 2. Right. Alright guys, mana mencari boleh roger guys, mana berminat boleh roger. FM sampai 8 lebih je lah, 889. Okay, 89.9 je FM Japan. Pakai FM converter lah tambah. So kita tengok bahagian belakang dia. Okay. Bahagian belakang dia ada 2 output USB. Okay. Ni boleh buka ni. So wire dia wire original dia lah, tak potong. Right. Wire speaker, wire power semua kat sini. Okay. DEHP 620 Pioneer. Okay guys, mana berminat boleh roger